Luqman adalah seorang farmasi, pelajar farmasi lah. Yeah. Tapi menulis buku Manusia Sebelum Adam yang menyentuh tentang banyak aspek biologi, tentang evolusi dan sebagainya. Kenapa persoalannya, kenapa Luqman sangat berminat dengan topik ni? Sebab dia start sebab saya suka baca buku sains lah. Tapi bila baca ni, while the same time kita belajar macam biasalah, belajar farmasi apa semua. So tahun 2019 kot saya start baca buku Darwin, The Origin of Species. Kalau tajuk pun penuh dia, The Origin of Species by Means of Natural Selection and the Preservation of Favourite Races in the Struggle for Life. So masa saya baca tu, saya rasa macam benda tu make sense lah, evolution, pasal teori of evolusi yang menentukan asal usul spesies dan cerita pasal semua badan kita ni, struktur kita ni, dia datang bukan secara accident lah. Bila kita cakap pasal mata kan, selalunya orang yang macam kita, orang biasa, kita rasa tengok mata tu untuk apa? Untuk tengok kan, untuk melihat. Which is benda tu normal lah, make sense. Tapi kita tak cuba tanya mendalam lagi, kenapa struktur mata tu macam tu? Kenapa tak macam lain? Kenapa tak macam lens kamera ke? Kenapa tak macam bentuk yang lain? Kenapa mata kena macam tu? So it turns out benda tu sebenarnya dah pun di-explainkan bila kita belajar pasal evolusi. Dia hakikatnya semua badan kita ni tak dicipta secara accident, tak dicipta tanpa tujuan. Dia ada tujuan dia. Dan Darwin ialah yang nampak lah tujuan dia ialah untuk survival. Apa-apa yang membentuk benda hidup, datang yang force yang paling kuat ialah survival, untuk survival. Mata ni dia datang bukan untuk tengok sahaja, tapi dia untuk cari mangsa dan larikan diri daripada pemangsa. That's it. So daripada situlah datangnya semua bentuk mata yang kita tengok hari ni. So basically yang tu lah apa yang saya belajar daripada The Origin of Species tu, bila saya baca buku tu. And bila saya tengok dekat macam kita punya society kan, kita nampak lah yang ada gap di mana orang tak faham teori evolusi dan orang assume. Dia macam apa yang Jacques Monod cakap lah, saintis tu, dia cakap, dia macam the problem with evolution is semua orang tahu, semua orang acah-acah tahu apa tu evolusi, tapi semua orang tak tahu pun. Macam itulah. So kat situ saya rasa macam kena educate lah orang pasal evolusi. Kalau ingat balik, saya ingat balik apa yang Zami mention sebelum ni, adaptasi adalah sebahagian daripada evolusi. Ya, yeah, betul. Evolusi menghasilkan adaptasi lah, macam tu kita kata. Boleh katalah. Sebab bila proses pemilihan alamiah ni yang menghasilkan, dia dipilih mana-mana set genetik yang membolehkan sesuatu makhluk tu adaptasi kat situ, yang tu yang akan hidup. Dan bila tu hidup, dia akan mewariskan genetik